Macam mana bekalan ikan kita dilindungi? Jom semak penerangan rasmi dari Jabatan Perikanan Malaysia ni. Semuanya bermula dari kita. Sebagai rakyat, patuh undang-undang tu kunci utama keharmonian negara kita. Di bawah Akta Perikanan 1985, peraturan dia jelas. Nak tangkap ikan secara komersial, wajib ada lesen sah. Tangkap ikan komersial tanpa lesen ni bukan benda main-main tau. Ia satu kesalahan undang-undang yang sangat serius. Kenapa kena ada lesen? Sebab kelulusan ni dikawal ketat ikut kota sumber ikan kat sesebuah kawasan. Sistem kota inilah benteng kita. Ia halang aktiviti tangkapan berlebihan yang boleh musnahkan ekosistem laut kita. Keseimbangan tu penting. Ekosistem marin terpelihara dan periuk nasi nelayan yang berdaftar pun terjamin kukuh. Ingat ya, bagi alasan tak tahu undang-undang, langsung tak akan lepaskan anda dari tindakan penguatkuasaan. Penguatkuasaan ni memang tiada kompromi. Ia dilaksana secara adil dan tegas kepada sesiapa saja tanpa kira status. Akta ni diluluskan Parlimen dan diperkenan yang di-Pertuan Agong tau. Memang menuntut penghormatan yang sangat tinggi. Jadi, kita kena bertindak matang. Sebarang penghinaan terhadap akta dan institusi negara ni wajib dielakkan sama sekali. Persoalannya, bersediakah kita semua memikul tanggungjawab ni demi melindungi warisan maritim untuk generasi akan datang? Kelestarian ni warisan kita. Jom bekerjasama dengan Jabatan Perikanan Malaysia untuk jaga masa depan laut kita.